Supi. Moyang orang dulu, orang perang dulu, atasan punya perang disebab keduniaan. Aku memang tak suka. Aku memang tak suka sultan-sultan ni. Aku macam nak muntah hijau. Memang aku rasa allergic. Kecuali sultan yang Luqman tu pun dia tak nak mengaku diri sultan. Kadang-kadang ada anak murid dia sahaja letak Tengku Sultan lah, apalah itulah inilah. Aku kurang minat. Aku suka sebab yang aku tahu sultan ni seorang. Ini bumi Allah. Sebab alam Nabi Sulaiman ni tak ada sultan, dia ada alam Allah ya. Sebab sultan ni Allah. Sultan ni satu. Dan zaman alam-alam bunian tu dia tak cemburu. Tu dah zaman dewa dewi, dewa peringkat tinggi. Banyaklah yang didik akhlak semua yang bukan pakai yang baik pun semua sikit-sikit. Aku benda nak makan dia. Itulah aku ingat. Tadi okey. Saidina Ali baru cakap tadi. Alia tadi lupa nama dia. Tapi elok aku gabungkan dengan poligami. Saidina Ali kahwin dengan Azarah. Siti Azarah ni ada combine. Itu dulu kopi kaya ada combine tu. Dia masuk ada bunian dia kan, yang Puteri Mayansari tu kan. Mak kata ada Mayansari. Lepas tu Cikgu Ida. Kak suka dia. Dia selalu pergi gua Kelawang daripada aku ambil, aku tengok zoo. Sebab mata aku kan tengok dia orang tu. Guru Tintin Kak Ida. Saya tengok lebih kepada yang macam simbol-simbol yang semua tak gabung kan. Kadang-kadang panak benda tengok kan. Tengok yang macam yang adik Sami Buddha tadi. Biksu ni ada berapa orang tu. Itu kan leluhur Tiong. Hantua, Syekh Naga, Tunggu tu zaman Nabi apa tu. Kita menginslusi dia ni kecil-kecil. Banyak kefahaman tapi tak salah ke dia orang sebab dia orang tak faham. Jadi Allah Ta'ala bagi mujuk, bagi kefahaman kat aku sampaikan. Itu penting baca Fadilah Amal ni. Baca Fadilah Amal, kisah Nabi. Lepas tu leluhur kasih sayang, mama nak di mana.